Apabila bidang teknologi maklumat ni, dia mencakupi semua bidang. So, peluang dan prospek dia sangat tinggi. Dan satu lagi, point of view dia adalah bila teknologi ni sentiasa berkembang dari semasa ke semasa. Mungkin dalam tempoh 1 tahun, 2 tahun ke depan, banyak lagi teknologi-teknologi baru yang akan sampai dan you all lah yang bertanggungjawab sebenarnya untuk mempelajari dan seterusnya mengaplikasikan teknologi-teknologi yang ada tu untuk kita membantu setiap bidang yang ada di negara kita. Assalamualaikum dan selamat sejahtera kepada semua pendengar. Selamat datang ke podcast Sembang Santai at Polisisi. Saya moderator anda pada semua hari ini, Muhammad Arif Imran bin Zulkifli, pelajar semester 3, kos DIT, dan sebelah saya. Okay, dan saya Muhammad Faiz Ikwan daripada kelas 2 DIT 2A, kos yang sama dengan Haziq. Okay. Okey, di mana ruang ini kita akan berkongsi ilmu, idea dan inspirasi hari ini. Okey, sebelum itu kami mempunyai tetamu jemputan iaitu Tuan Azrul Nizam bin Muhammad Kamarudin atau lebih dikenali sebagai Master Azrul. Okey, assalamualaikum Master. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sihat tuan? Alhamdulillah sihat. Imran? Sihat? Ya, alhamdulillah sihat. Master sihat, Master. Alhamdulillah sihat. Saya dah makan ke? Dah makan tadi. Kami Okey. baru je makan kan? Ya, baru saja makan. Okey, sebelum itu Faiz, Ya. tahu tak dekat PMTG pun kita ada satu podcast juga. Lebih kurang macam ni, CBG. Oh ya? Ya. Podcast apa tu? Kat mana kita boleh tengok tu? Okey, nama podcast tu Sembang Sempoi. Okey, kita boleh tengok podcast tu dekat YouTube Politeknik Metro Tasik Gelugor. Ya. And kalau para pendengar semua berminat tentang Politeknik Metro Tasik Gelugor, boleh cek di IG Politeknik Metro Tasik Gelugor dan Facebook Politeknik Metro Tasik Gelugor. Ya, Politeknik Metro Gelugor. Ya, okey, sebelum kita mulakan topik kita pada hari ini, boleh tak kami nak tahu sedikit tentang Master ataupun latar belakang dan pengalaman Master Azrul sendiri? Okey, baik. Terima kasih Imran, Faiz. Ya. Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Azrul Nizam Muhammad Kamarudin, merupakan pensyarah bagi Jabatan Teknologi Maklumat di Politeknik Metro Tasik Gelugor lah. So saya pun masih baru di sini, baru masuk bulan 2 tahun lepas. Baru lagi. So baru dengan sistem politeknik lah. Sebab sebelum ni saya dengan college community. So kembali ke bidang. Kembali ke bidang bila masuk ke politeknik ni. So memang bidang saya dalam bentuk teknologi maklumat lah. So diharap dengan perubahan ni, okay, akan dapat lebih bantu anak-anak kita. Okay, khususnya dalam bidang information technology ni. Untuk mendidik lebih ramai graduan dalam bidang information technology ni lah. Sebab kita tahu bahawa information technology ni sentiasa berkembang pada hari ini kan. Betul. Seperti yang kita tahu kan, Master kan sebelum ni seorang pensyarah dari semua college community, kata semualah sebarang universiti. Dan berbalik kepada soalan Master tadi, kata berbalik kepada bidang, sebelum ni dekat college community, Master sebagai apa? Kenapa dikatakan berbalik kepada jalan bidang yang betulnya? Kos apa yang saya ambil tu? Baik. Okay. So yang terakhir sebelum saya ke PMTG ni lah. Okay, saya berkhidmat di College Mutisik sebagai pegawai Head Ehwal Pelajar. So banyak menguruskan tentang pelajar lah. So kita dah tahu dah apa keperluan-keperluan pelajar, kan, kehendak, kan, bagaimana potensi untuk mengketengahkan pelajar. So bila berpeluang untuk bertukar, okay, kembali ke bidang ni, so dengan bidang IT ni, so saya akan cuba sedaya upaya lah untuk membantu anak-anak pelajar, kan, khususnya yang menyambung pelajaran di diploma di politeknik ni untuk mencuburi bidang-bidang mereka dan seterusnya menjadi graduan yang terbaik lah untuk negara pada masa hadapan. Okey, terima kasih Master. Okey, sebenarnya saya nak tanya, kos di IT ni adakah cuma hanya di Politeknik Metro Tasik Gelugor ataupun ada di politeknik di seluruh Malaysia? Okey. So kalau kita nak tahu untuk pengetahuan semua, untuk bidang diploma teknologi maklumat ni, okey, yang ditawarkan di politeknik, so kita ada beberapa politeknik lah yang menawarkan dalam bentuk information technology. Okey, antara yang terdekat kita adalah di PBU, Politeknik Balik Pulau. Dan juga bidang IT ni sendiri pun dia sebenarnya merangkumi pelbagai track. Dia ada bidang networking, dia ada bidang cyber, kan, dia ada bidang video gaming sendiri di Politeknik Metro Kuala Lumpur. Semua itu menawarkan dalam bidang information technology lah. So yang mana menjadi keperluan pada hari ini, seperti yang kita sedia maklum bahawa teknologi maklumat ni berkembang dan di setiap bidang.
So Politeknik mengambil peluang tu, mengambil tanggungjawab dan amanah itu untuk mendidik anak-anak bangsa ni, okey, bermula dari peringkat diploma kan, untuk meneruskan pelajaran mereka dan seterusnya berpeluang untuk prospek kerjaya yang lebih baik pada masa hadapan. Betul apa yang Sir kata tadi, banyak peluang kita dan macam track pelbagai politeknik ada track-track masing-masing dan kami berdua pun kita melalui track cyber Kami cyber security. security dan kami juga seorang pelajar sendiri Pelajar, Master Sir Azrul. Azrul. Okay. So, by the way Faiz, boleh tak tahu Metro tu dia stand for apa? Wih, saya pun kurang tahu ni. Kurang tahu lah. Okay, setahu saya lah, Metro tu stand for Maximizing Education Training Opportunities, iaitu memberi lebih banyak pengalaman kepada pelajar untuk menghadap bidang kerja di luar sana. Okay. Sir, Master, seperti kita tahu, sekarang ni sedang dihangat topik yang berkaitan IT iaitu mitos dan realiti. Ada yang katakan budak IT ni hanya tak ada live, cuma menghadap komputer saja, buka komputer. Adakah semua tu betul, Master? Serba sedikit tentang IT mitos ni. Okey. Sebagai orang yang bertanggungjawab lah dalam bidang IT yang mengajar anak-anak bangsa kita, kita kena faham bahawa mitos tu ataupun persepsi lah, kalau dalam bahasa Melayu kan, persepsi tu, mengapa wujudnya persepsi tu. Kalau saya tanya Ikhwan dengan Faiz, Ikan Imran pun, kan, kalau kita dengan orang-orang IT ni lah, kan, bila kita berjumpa dengan orang IT biasanya? Selalunya macam repair bila nak komputer. repair lah kan. So akan ada wujudnya persepsinya tu sebab kita tak berpeluang sepenuh masa untuk mengenali mereka. So biasa bila kita ada masalah, contoh ada masalah PC dan sebagainya, baru kita berhubung dengan profesional IT ni untuk membantu kita kan. Sebenarnya dalam bidang IT ni skop dia sangat luas sebenarnya. Kan? Tetapi betul saya cakap, masyarakat masih memandang benda macam tu. Sebab pemahaman mereka hanya kalau IT ni dia nampak komputer saja. Kan? Tapi kalau macam Ikhwan dengan Imran pun dalam subjek di Politeknik sini pun kita tak hanya belajar tentang buka pasang PC je. Kan? Yang tu ada dalam satu subjek je. Introduction komputer satu tu pun di semester 1. Kan? Masih ada beberapa semester lagi kan. Dan pelbagai subjek yang dipelajari itu pun merangkumi semua bidang. Contoh kita ada dalam bidang cyber security, kan, kita ada dalam bidang networking, even programming kan. Programming kita belajar di Politeknik ni pelbagai programming, bahasa programming. You all belajar Python, you all belajar Java, kan, C++ and so on kan. Dan buat analisa dan sebagainya. Dan pelajar di Politeknik juga kan bertanggungjawab untuk menguruskan projek mereka masing-masing untuk tahun akhir, betul? So you all develop sistem, merancang secara kumpulan, membangunkan sistem, kan, kemudian present sistem tersebut, kan, atas keperluan bukan sistem tu dengan kehendak sendiri, kan, permintaan you all pergi buat negotiation dengan company untuk membangunkan sistem inovasi kepada mereka. Sebenarnya IT ni skop dia sangat luas, kan. So setiap perkara-perkara yang dipelajari itu sebenarnya apabila you all bergraduasi nanti, dengan harapan bahawa graduasi daripada Politeknik ni dalam bidang IT merupakan graduasi yang mampan lah dan holistik, yang sentiasa boleh menyokong kehendak dan keperluan negara. Sekarang kan dengan revolusi industri 4.0 kan. So keperluan itulah yang akan diisi oleh pelajar-pelajar dalam bidang IT di Diploma Teknologi Maklumat ni. Macam itulah. So secara keseluruhannya, apabila kita nak mengenali bidang IT sebenarnya, dia sebenarnya pelbagai cabang. Kita tak nafikan bahawa ada yang menceburi bidang dalam baik pulih komputer yang berada di syarikat-syarikat, kedai-kedai baik pulih kan. Itu juga merupakan salah satu elemen yang ada dalam bidang IT dan memenuhi keperluan yang diperlukan oleh masyarakat. Yang ada masalah dengan PC boleh hantar untuk dibaiki dan sebagainya. Tapi kita juga tak boleh lupa bahawa bidang IT juga melibatkan pelbagai aspek. Kan, dalam bidang perubatan, kan, dalam bidang pertanian even ni, pertanian pun sekarang ni pertanian kita dah moden. Kan? So kita menggunakan drone untuk buat pemetaan dan sebagainya. So benda-benda itulah yang akan menyokong keperluan teknologi semasa bagi membangunkan negara tu pada masa hadapan. Betul, Sir. Dan macam saya kata tadi lah, banyak aspek yang kita guna dan banyak mungkin peluang pekerjaan sebab pelbagai skop kan, pendidikan kan dan sebagainya. Kiranya dalam bidang IT ni, kalau kita lepas graduation kita nak sama belajar ke peringkat yang lagi tinggi seperti degree, master ataupun PhD sekalipun, dia memang lebih mudah lah, ataupun perlukan satu agak susah, ataupun dalam bidang kerjaya sekalipun dia mudah, ataupun perlu ada persaingan juga antara sesama graduan di luar sana. Okey.
So macam saya cakap lah, bila persaingan ni dalam apa-apa bidang pun dia memang ada persaingan. Betul? Kan, even dalam kelas you all pun, you all sentiasa bersaing untuk menjadi lebih baik. Kan, kita buat tugasan dan sebagainya dalam kelas, so sentiasa kita nak memberikan terbaik. Tetapi, macam saya cakap tadi lah, apabila bidang teknologi maklumat ni, dia mencakupi semua bidang. So, peluang dan prospek dia sangat tinggi. Dan satu lagi, point of view dia adalah bila teknologi ni sentiasa berkembang dari semasa ke semasa. Mungkin dalam tempoh 1 tahun, 2 tahun ke depan, banyak lagi teknologi-teknologi baru yang akan sampai dan you all yang bertanggungjawab sebenarnya untuk mempelajari dan seterusnya mengaplikasikan teknologi-teknologi yang ada tu untuk kita membantu setiap bidang yang ada di negara kita ni. Okey, Ikuan, saya rasa awak ada soalan juga nak tanya kepada Master. Apakah ada. soalan? Okey. Sebab kita ramai terima banyak soalan daripada kawan-kawan Ya. kita. Kita kan sebab sebelum kita podcast ni kita survey soalan Betul. apa yang betul-betul yang Okey, jadi Master ni. dah Ya, banyak betul, ni kawan-kawan banyak ni. ni. Okey, soalan yang kedua, adakah bila kita masuk dalam bidang IT ni kita hanya tertumpu pada kita buat programming je? Tak ada ke kemahiran lain yang kita boleh belajar dalam bidang IT ni? Okey. So saya tak nafikanlah bahawa salah satu elemen yang perlu ada dalam bidang teknologi maklumat ni, sebab salah satu elemen dia lah untuk membangunkan sistem ataupun kita membuat perancangan untuk penambahbaikan kepada sistem yang ada. So bila benda itu, pengaturcaraan merupakan salah satu elemen yang penting yang perlu ada dalam pembelajaran teknologi maklumat. Sebab tu you all akan belajar banyak bentuk programming di Politeknik ni. Kita bukan hanya fokuskan pada satu. You all belajar macam saya cakap tadi, you all belajar Python kan, you all belajar Java, sebab keperluan di industri tu begitu. Maksudnya you all kena bersedia untuk mempelajari pelbagai teknologi yang sedia ada. Tetapi kita harus ingat bahawa pengaturcaraan sahaja bukan merupakan satu jaminan. So you all ada banyak lagi main point yang perlu difokuskan dalam pembelajaran. Bukan hanya dalam bidang IT. Saya rasa dalam semua bentuk prospek kerjaya ataupun pembelajaran, elemen-elemen yang lain juga sangat penting. Contoh, dalam bidang IT itu sendiri, kita bila bergerak, kita akan bergerak secara berkumpulan. Kan, you all nak develop sistem pun secara berkumpulan. So, pembelajaran berkumpulan, semangat kumpulan tu perlu dipelajari. Dan you all juga perlu menerapkan ada idea untuk sentiasa membuat inovasi ke arah yang lebih baik. Betul? So, maksudnya kalau kita dah ada satu sistem yang cantik, tetapi kadang-kadang kita timbul satu cabaran baru. So kita nak mengatasi cabaran tersebut, so kita menggunakan teknologi, so sentiasa perlu ada penambahbaikan. So itu juga perlu dipelajari selain daripada bidang pengaturcaraan tadi. Yang keempatnya, you all juga perlu belajar untuk menguruskan masa dengan baik. Betul? So di diploma information technology, kita tahu mungkin even semua student pun, even dalam kelas tugasan yang diberikan, dia ada deadline dia. Betul? You all kena sentiasa belajar untuk memenuhi deadline. Sebab cabaran di luar sana, apabila you all berkerjaya, itulah antara elemen yang perlu ada. Diterapkan. Yang perlu diterapkan. Maksudnya, you kena mengejar deadline. So pengurusan masa itu sangat penting. Dan kesemua elemen tu akan dipelajari semasa you all berada di Politeknik tu nanti. Betul. Dan elemen tu pun kita dah rasa dah rasa daripada macam katakan week ke 13 ataupun 12 week yang akhir sebelum Politeknik, kami diberi satu assignment yang agak banyak loh untuk kami handle. So kami, dan even tu bukan satu subjek, mungkin banyak subjek. subjek. Betul, banyak subjek. Okey sir, sedikit soalan lah. Katakan kalau dalam bidang perniagaan, seorang yang IT ni adakah dia boleh mencuburi bidang perniagaan seperti bisnes? Seperti kita tahu, kalau seseorang tu nak mencuburi bidang perniagaan, dia perlu ada satu ilmu macam accountant, ilmu perniagaan. Tapi bagi seorang graduan IT ni, bolehkah dia masuk dalam bidang perniagaan untuk kita katakan dia hendak membangunkan satu bisnes dia sendiri? Apa kata sir? Senang. Jawapan saya cukup senang. Saya kata boleh. Kenapa? Macam saya cakap tadi, bidang IT dia mencakupi semua bidang. So dalam bidang perniagaan pun, kalau kita lihat sekarang, kalau dulu kita buat perniagaan dalam bentuk konvensional, sekarang kita dah mula ada transformasi digital. Kan, perniagaan dalam bentuk digital. Bagaimana penggunaan teknologi kita terapkan ke dalam perniagaan kita. So kita banyak tengok kejayaan-kejayaan usahawan-usahawan kita kan, yang mempromosikan dia punya perniagaan melalui teknologi yang ada. So benda-benda itulah sebenarnya akan membantu dalam perniagaan. Melalui teknologi tersebut juga dia boleh buat transformasi dalam bentuk model perniagaan yang lebih baru. Kan, mungkin even ke peringkat yang lebih luas,
ke peringkat pengantarbangsaan dan sebagainya. Dan tidak lagi mencakupi hanya secara konvensional saja. So, di sinilah peranan pelajar-pelajar yang profesional IT tadi, you all yang bakal graduan ni, akan memainkan peranan. Bukan saja kalau ada perniagaan sendiri, mungkin boleh membantu peniaga-peniaga di luar sana untuk meningkatkan dia punya kompetensi, penjualan dan meningkatkan keuntungan mereka. Itulah peranan kita dalam bidang teknologi maklumat ni yang you all belajar semua dalam kelas, kan, yang kita pesara-pesara sentiasa tekankan tu, kan. So benda-benda itulah yang akan membantu, bukan even hanya untuk perniagaan, even dalam bentuk inovasi, even dalam bentuk keselamatan sendiri, kan. Keselamatan kita belajar tentang firewall, kan, you all belajar tentang security, kan, even ada subjek forensik dan sebagainya, untuk membantu mengatasi sebarang kelemahan yang ada dan diangkat untuk menjadi lebih baik menggunakan teknologi yang ada. Banyak juga. Senang tu. Kalau kita faham konsep tu, insyaAllah kita boleh bantu. Kiranya Faiz, tahu saya juga kan, kita sebagai budak IT ni pun kita boleh menawarkan diri kita sebagai kita punya servis ataupun kita punya khidmat cara. Katakan customer tu katakan, Faiz, boleh tak awak tolong createkan satu coding untuk saya punya sistem ni. Kayaknya kita pun boleh menawarkan kita punya servis lah juga. Betul Haziq. Contoh dalam Shopee atau macam kan, ada banyak servis-servis buat website, buat aplikasi, kan, dan menguruskan sistem-sistem. Jadi even sekejap, saya tambah sikit. Okey, untuk makluman semua, setiap di akhir semester, kita akan ada pembentangan projek akhir. Dan saya paling kagum yang terbaru-baru ni, yang senior-senior you all, dia ada develop satu sistem yang kita namakan Gravify. Tujuan apa sistem ni? Dia membantu pihak masjid untuk buat pemetaan kubur. Maksudnya kalau dia nak cari, katakan kita baru jumpa kan sampai ke kawasan tu, kan kita tak tahu waris kita ni kuburnya di mana. So dia boleh buat satu sistem, develop sistem yang boleh buat carian kubur tersebut melalui app sahaja. So yang tu dia dah buat pemetaan secara drone, so dia dah petakan setiap lokasi tersebut. So searching tu boleh buat dalam app sahaja di phone. Kayaknya waris cuma buka app, katakan dia nak tengok dia punya kubur, kubur kata apa, macam ahli keluarga lah. Betul, ya. Keluarga dia tu just tengok kat app saja. Ya, betul. Itulah yang kita katakan teknologi membantu masyarakat. So macam saya cakap, tak perlu kita hanya fokuskan kepada perniagaan, sebab dia boleh memasuki pelbagai bidang untuk kita membantu masyarakat di luar sana. Banyak juga rupanya kita tak tahu lagi. So kita kena lagi belajar lagi, kena lagi mendalami bidang IT ni. Betul. Okey sir, saya ada soalan yang boleh katakan agak famous lah. Okey, para orang di luar kata kan, dia kata budak IT ni tak ada life. Dia tak ada kehidupan. Kerja dia 24 jam kat komputer saja. Kayaknya kalau ada pun waktu makan, waktu rehat saja. Kayaknya katakan bangun tidur menghadap komputer, habis tu tidur balik. Esok pun kata dia punya rutin tu sama. Ibarat kata orang apa, tak ada life. Adakah semua tu betul atau cuma mitos sahaja? Kayaknya dalam bidang IT ni kita tak boleh ada life yang happy macam pekerja-pekerja di luar sana ataupun bidang-bidang di luar sana. Dekat rumah pun duk buat komputer semua kan. So macam mana tu? So far Faiz dengan Imran ada tak masa? Masa ruang. Ada ruang maksudnya okey lagi lah tu kan. Okey lagi lah for now. Okey lagi lah. So sebenarnya macam ni. Okey, persepsi tu kenapa? Sebab masyarakat melihat bahawa dia ada elemen-elemen yang dilihat hanya pada fokus yang tertentu. Okey, contohnya bila belajar IT, orang kata okey, dia sentiasa kena kejar deadline, betul? Betul. Kan? Dia kena sentiasa berhadapan dengan komputer, coding je sepanjang masa. Kan? Sebenarnya pemahaman itu tak salah sebenarnya. Sebab itulah yang dilihat oleh masyarakat. Cuma penambahbaikan kita sebagai profesional IT ni, kita perlu menceritakan dan menunjukkan mereka. Sebenarnya kerjaya dalam bidang IT sebenarnya menyeronokkan. Kan? Kalau saya tanya Faiz dengan Ikhwan, setakat ni pelajar semester 2, semester 3, kan? Seronok tak belajar IT? Seronok kan? Sebab IT tu dalam bentuk yang pelbagai. So kelebihan kita dalam bidang profesional IT yang masyarakat di luar sana perlu faham, dan adik-adik yang nak masuk ke politeknik juga boleh faham. Sebenarnya cabaran dia, kita ada give and take dekat situ. Macam saya dulu masa saya bekerja sebelum saya masuk ke kerajaan, so saya bekerja di swasta. Dalam syarikat, sebuah syarikat yang kita develop sistem. So banyak sistem yang saya bantu develop. Kelebihan dia kalau kita tengok waktu bekerja saya tak perlu masuk ke pejabat masa tu. Kayaknya work from home lah. Boleh work from home. Okay. Asalkan objektif saya tercapai, sistem saya boleh dibangunkan,
kan, dan saya mencapai deadline saya. Okey, itu pertama. Maksudnya flexibility tu ada. Kan, kelonggaran di luar agensi-agensi, kebiasaannya syarikat IT dia akan memberikan kelonggaran tu. Okey, yang kedua, dari segi mobility. Maksudnya tak semesti saya kena berada dalam pejabat untuk berurusan. Sebab saya bergerak secara mobile. Kan, kadang-kadang saya perlu ke syarikat yang hire untuk kita develop sistem. So saya perlu ke sana untuk mendapatkan feedback sistem yang kita bangunkan. Kan, kita nak kena buat troubleshoot dan sebagainya. So mobility tu ada. So maksudnya tidak hanya berfokuskan kita perlu ada di atas meja dalam pejabat untuk membangunkan programming dan sebagainya. Dan yang ketiga, sekarang kan teknologi dah banyak kan. So kalau kita nak buat perbincangan apa pun kan, macam-macam yang kita boleh guna. Kita boleh guna Google Meet, Skype dan sebagainya kan. Itu semua teknologi yang ada tu lah yang akan membantu. Saya rasa bukan dalam bidang IT saja. Kan, bidang apa pun kan, sekarang ni dengan adanya teknologi dia akan lebih membantu dan saya rasa keseimbangan tu akan wujud dengan sendirinya. Tapi dia bergantung kepada kita lah. Disiplin tu penting. Macam bila adik-adik masuk ke politeknik, okey, pertama disiplin tu sangat penting. Kan? Macam mana kita nak berusaha berjaya? Sebab sekiranya kita berjaya menerapkan disiplin di dalam institusi ni, bila kita keluar bekerja di luar sana, so dia akan memudahkan kita. Satu. Dan kedua, dia akan membawa imej kita sendirilah. Kan? Pekerja yang baik, berdisiplin dan sebagainya. Dan kita akan sentiasa berpeluang untuk mencapai kerjaya yang lebih cerah di luar sana. Okey. Betul, macam kita kat polis sendirilah kan. Ya. Bila kadang-kadang ada kelas online dan teknologi semua tu. Jam Kan? kita pun Di mana pun kita boleh masuk kelas. yang penting kita fokus dalam kelas. Walaupun tengok orang kita fokus lah. Betul lah. Ya, betul. Sebagai pelajar, korang faham lah apa tu. Satu lagi kan, setahu saya kan, budak IT ni dia boleh bekerja di luar negara tu betul ke Ikhwan? Rasanya betul. Apa pendapat Sir? Apa Sir? Kalau macam kerja orang Malaysia ni yang bekerja IT tapi gaji yang dibayar gaji duit luar negara US seperti dollar. US dollar, pound, sterling. Betul. Okey, sebab peluang kerjaya ni bila kita kehendak masyarakat, kehendak keperluan. Okey, so ada peluang kerjaya yang boleh sehingga mencapai ke luar negara. Okey, itu tak dapat dinafikan lah. Kan? So ada setengah kita yang bila ada kemajuan dan juga ada teknologi tertentu. Okey, khususnya saya bagi contoh sekarang ni yang paling famous dengan masyarakat sekarang adalah teknologi AI. Wah, Kan? AI sekarang ni dah terkehadapan. Kan? Dan Malaysia menyahut cabaran tersebut untuk kita maju. Dan even Politeknik akan bertanggungjawab kan untuk kita menyahut seruan kerajaan di mana kita akan memfokuskan kepada pembelajaran yang berpusatkan kepada AI. So AI ni akan membantu. Okay? Khususnya bukan dalam pelajaran semasa di Politeknik juga. So bila berpeluang kerjaya nanti, kan kita kena gunakan AI itu untuk aplikasikan bagi buat penambahbaikan. Okey. Peluangnya sentiasa ada. Betul Sir. Bila kita cakap pasal AI ni, saya nak tanya Sir. Kita tahu dekat zaman sekarang ni AI memang dah berleluasa. Bila kita type je dalam komputer tu, terus keluar skrip ke apa semua dah keluar dah. Betul. Kan? Jadi adakah AI ni akan bergantikan macam kita kan? Menggantikan kami yang Belajar sebagai seorang IT, profesional IT ni. Apakah Nanti dalam 10 tahun 20 tahun akan datang, adakah AI tu akan menggantikan pekerjaan AI worker IT worker ni? Sebab seperti kita tahu kan, contoh katakan kalau sekarang senang kata kita ada satu AI yang paling famous yang kebanyakannya boleh dikatakan hampir satu dunia lah guna kan, iaitu ChatGPT. Tu kita tahu, okay, kita type dekat situ, saya nak coding berkaitan C++. Dia terus keluarkan semua. So, apakah langkah-langkah kami sebagai profesional IT ni untuk menyesuaikan diri dalam bidang IT ni, sementara kami perlu bersaing dengan AI yang ada sekarang ni. Okey, baik. Okey, so secara gambaran umum saya bagi ya. Pertama kita kena faham apa itu AI sebenarnya. AI adalah kecerdasan buatan teknologi yang disampaikan, yang dibawa masuk untuk membantu kita membangunkan sesuatu yang lebih baik, memudahkan tugasan kita dan sebagainya. Tapi kita kena faham bahawa kita sebagai pengguna ataupun kita sebagai masyarakat, kita kena jadikan AI itu sebagai medium atau alat untuk kita. Bukan kita dikuasai oleh AI. Sebab, kenapa? Sebagai profesional IT, kita faham bahawa
kita tak dapat lari daripada teknologi yang hadir. Betul? Betul. Tetapi bagaimana kita sebagai orang yang mahir dalam bidang profesional IT, kita akan menggunakan teknologi untuk membantu kita. So sekarang ni banyak dah pelbagai bidang. Kalau orang kata cabaran, okey dah tak ada kejayaan masa depan sebab banyakkan buat dari AI. Okey, saya tak nafikan. Even saya pun kalau kita buat muzik, lagu, menggunakan Suno kan, 5 minit dah boleh siap dah kan. Okey, so akan persepsi masyarakat akan ada cabaran untuk komposer, kan, ada cabaran untuk penyanyi dan sebagainya. Tetapi sebenarnya kalau kita memahami konteks yang sebenar, kan, itulah cabaran bagi kita supaya kita membuat lebih baik. Sebab tu kita sebagai orang yang dalam bidang IT, even masyarakat luar yang menggunakan AI, kita kena sentiasa menambah baik diri kita. Kita kena sentiasa reskilling, kita kena sentiasa upskilling diri kita supaya kita dapat mempelajari teknologi yang ada dan seterusnya menggunakan teknologi tersebut sebagai medium untuk memudahkan kerja kita. Okey, saya bagi contoh mudah lah. Calculator. Kalau dulu kat sekolah, awal-awal dulu, you all kira pakai tangan kan? Ya, betul. Kan? Kemudian ada calculator. So, kita gunakan calculator. Adakah kita hanya bergantung pada calculator? Tak kan? Tidak juga. So, calculator hanya sebagai medium untuk membantu kita mempercepatkan proses. Macam tu juga dengan AI. So, sebagai masyarakat, kita kena faham bahawa kita kena menggunakan AI tu, tapi dengan syarat, satu, kita kena berdisiplin lah. Kita menggunakan teknologi ni, kita perlu ada etika dia. Kan? Macam tu dalam bidang AI. So, kalau even macam student tadi sebut tentang ChatGPT dan sebagainya kan. Saya faham ramai yang type semua cari dalam ChatGPT kan. So, sebab tu dalam bidang profesional IT di diploma teknologi maklumat di Politeknik ni pun ada salah satu subjek kita adalah tentang etika computing. So, macam mana etika-etika yang perlu dipatuhi dalam menggunakan teknologi. So, apabila kita memahami etika, apabila kita memahami SOP-nya, bagaimana nak menggunakan dia untuk ke arah kebaikan, so benda tu tak akan berlakunya penyalahgunaan. Malah ia akan dapat meningkatkan hasil yang lebih baik kerana ianya dapat mempercepatkan proses. Kan? Mungkin dibuka pada bidang-bidang baru yang lebih kita tak pernah bayangkan sebelum ni. Kan? Mungkin akan wujudnya dalam bidang AI engineer. Kan? Mungkin dalam bidang information engineer yang lebih tinggi dengan teknologi yang baru masuk. So, itu adalah selaras dengan keperluan dan perkembangan teknologi semasa. So, kita tak boleh kata bahawa AI akan merampas peluang kita. So, kita kena mengatasi tersebut untuk menjadi tahap yang lebih baik. Macam itulah. Betul, sir. Macam satu point yang saya pegang pada sir punya statement tu, kita kena guna AI ni secara bijak. Macam saya sendiri, bila nak exam akhir semester, saya study guna ChatGPT. Di mana kita nak simplifykan, kita pelajar IT ni ada term-term yang kita tak faham. Kita nak simplifykan nota-nota tu, saya guna ChatGPT untuk study. Sebab kadang-kadang nota yang diberikan pun agak panjang dan agak kami nak hafal pun nak hafal pun tidak berbaloi. So kami menggunakan tak berbaloi ke study last minute ni? Dia ada dua lah. Last minute lah. Okey, itu yang saya kata tadi tu. So kita kena faham kenapa kita guna. Kedua, niat kita lah. Kan? Tujuan kita guna tu untuk apa? Kan tak salah menggunakan teknologi, tetapi untuk apa kita guna teknologi. Macam itulah. Okey. Kita tahulah kadang-kadang assignment pun kadang guna AI, tapi ada segelintir. Tapi sekarang ni pun lecturer pun makin advance. Dia tahu cara nak check benda tu AI ataupun tidak. AI humanize kita panggil. AI kan diri. Memang AI kan diri. So, para pendengar sana kalau boleh buat assignment semua tu, AI boleh guna, tidak salah. Macam saya kata tidak salah. Tapi tak boleh 100% bergantung atas AI. Macam dalam konsep kelas saya lah yang selalu saya tekankan. Bila you all guna teknologi, satu je persoalan dia yang you all kena tanya pada diri you all. Kan? You all tahu tak apa yang you all buat sebenarnya? Even kalau you all dapatkan maklumat dari menggunakan teknologi dan sebagainya, tugas dan tanggungjawab you all sebenarnya adalah faham apa yang you all belajar sebenarnya. Sebelum pemahaman tu lebih penting sebenarnya. Sebab benda-benda itulah, pengalaman itulah yang akan digunakan apabila you all bergerak ke industri nanti. Okey, sir. Macam kita tahu kan, seorang profesional IT ni, adakah dia perlu mempunyai pemikiran yang kreativiti ataupun just dia tahu sebagai dasar teknikal dia saja? Contohlah katakan macam katakan komputer. Okey, aku just perlu tahu komputer ni saja, ataupun dia perlu tahu komputer ni aku perlu tahu dan aku boleh upgrade komputer ni, boleh memperbaiki komputer ni, ataupun macam kita tahu dia perlu pemikiran yang luar daripada kotak tu just
Dia tahu apa yang tertulis dalam buku sahaja. Okey. So untuk menjawab soalan tu, sebenarnya mudah saja. Sebab bila kita sebagai individu, saya letak diri sebagai individu dulu. Ilmu ni sentiasa luas, betul? Kan? Apa yang kita belajar tu sebenarnya sebagai asas kita supaya kita tak terlari daripada landasan apa yang sepatutnya kita pelajari. Tetapi kemahiran-kemahiran sampingan kita tak boleh abaikan. Contoh, you all belajar dalam bidang IT, di Politeknik. Apakah kemahiran lain yang perlu you all ada? Pertama, dari segi komunikasi, betul? Contohnya, you all memang expert dalam bidang you all. Kan? Tetapi bila bekerja, kan, jangan lupa bahawa komunikasi juga penting. Sebab profesional IT ni akan berhadapan dengan masyarakat untuk berkomunikasi. Kan? So benda-benda itulah, elemen-elemen itulah yang sokongan kepada kemahiran yang kita ada. Sebaik mana pun pengetahuan kita, sebaik mana pun kemahiran kita, sekiranya komunikasi kita lag down, so dia akan menjadi masalah juga pada kita. Kan? Betul. Yang kedua, yang saya sebut yang tadi ni, inovasi. Maksudnya, dengan ada kemahiran yang ada tu, you all dah expert dalam bidang masing-masing, so you all kena kembang lebih baik kan. So, kemahiran pemikiran yang kreatif dan juga inovasi yang baik juga diperlukan. Dalam berusaha untuk menambah baik apa yang sedia ada. Kan? Dan yang ketiga, saya rasa, selain daripada itu, elemen semangat bekerja berkumpulan juga sangat penting. Macam saya cakap, dalam IT ni biasanya kita akan bekerja dalam kelompok kumpulan. Kan? Saling support each other. So, even kalau you all buat projek pun, masing-masing ada peranan dan tanggungjawab masing-masing. Kalau tak sehaluan dalam kumpulan tu, saya rasa projek tak akan dapat dilaksanakan. So, selain daripada kemahiran dalam bidang TVET, khususnya dalam bidang teknologi maklumat ni, yang you all perlu kuasai, kemahiran-kemahiran lain tu juga perlu dipelajari dan difahami agar ianya dapat menghasilkan satu bentuk kemahiran yang lengkap, dan apabila you all bergenerasi, you all menjadi graduan yang holistik lah. Maksudnya cemerlang daripada pelbagai aspek. Ya. Kiranya Faiz, kita tak boleh lah buat kerja seorang-seorang. Betul. Kita kena belajar berkumpulan. Bersama. Memerlukan pengetahuan individu. Pengetahuan sendiri. Tapi senang kata kalau kita dah graduate, kita dah nak kerja, kita memang tak boleh kerja seorang-seorang. Sebab kalau tu seorang ni macam susah, macam Faiz lah. Macam katakan ada assignment, lepas tu Faiz jumpa seorang tu kata free rider. Apa pasal Faiz? Macam susah nak buat kerja kan? Masih susah. Sebab benda itu berkumpulan, tapi bila seorang tak memberikan komitmen peranan dia sendiri, memang satu kumpulan tu tak boleh. Dia macam kita pun stress nak fikir benda tu sama. So ada tu soalan Faiz kan, yang kan, ada tu soalan paling famous kat dunia ni juga cyber hacking ataupun kata hacker. Ataupun cyber threats lah senang kata. Adakah hacker ni dia hanya penjenayah cyber, ataupun kita boleh katakan hacker, ataupun hacker ni apa, ada yang baik, ada yang jahat, ada yang tengah-tengah ke, macam dia punya kata apa, white hacker, black hacker, red hacker, benda tu semua apa tu hacker tu? Betul tu. Alright, so bila kita sebut tentang hacking, sebut tentang hacking, maksudnya dari segi keselamatan lah. Bila sebut hacking tentang keselamatan, maksudnya adakah sistem yang kita ada, contohnya kan, boleh dicerobohi. Itu satu. Kedua, sekiranya boleh dicerobohi, macam mana kita nak defensekan dia? Nak mempertahankan ataupun memperbaiki kelemahan yang ada. Itu adalah proses untuk yang berlaku dalam cyber security lah. So untuk pemahaman tu, kita kena faham bahawa bila kita sebut hacking, kenapa kita kata hacking ni merupakan jenayah cyber? Sebab pengalaman masyarakat yang bukan dalam bidang adalah bila hacking ni merupakan satu perbuatan yang jenayah. Sebenarnya untuk makluman semua, dalam bidang hacking ni sendiri, hacker itu sendiri, dia ada pelbagai kategori hacker. So dia banyak sebenarnya. So saya nak highlightkan untuk 3. Pertama, kalau kita sebut sebagai black hat hacker. So black hat hacker ni adalah penjenayah yang membuat ancaman lah, membuat kerosakan dan sebagainya. Kan, itu adalah dalam kategori black hat. Tapi kita jangan lupa, kita juga ada kategori-kategori lain. Yang baik. Kategori yang kedua adalah white hat. Apa tugas white hat ni sebenarnya? White hat ni kebiasaannya dia akan bekerja dalam organisasi dan syarikat. Peranan white hat ni adalah untuk sentiasa menguji sistem yang ada dan juga membuat penambahbaikan terhadap kelemahan-kelemahan yang ada. Yang itu white hat, dia bertentangan dan kontra kepada black hat. Kayaknya black jahat, white baik. Kategori ketiga yang saya nak bagi tahu ni dia istimewa sikit. Kan?
dia bukan black, dia bukan white. Oh. Dia berada di tengah-tengah, iaitu grey hat. Grey hat ni, dia sebenarnya kalau dalam kelas saya akan kata, grey hat ni dia punya ni, dia bergantung pada nawaitu dia. Sebab dia berkemahiran, dia ada kemahiran, dia ada juga potensi, dia juga ada kebolehan untuk membuat hacking dan sebagainya. Tetapi kebiasaannya, grey hat ni dia akan masuk untuk buat pemantauan. So dia tak menjadi seperti black hat untuk membuat ancaman, kerosakan dan sebagainya, tapi dia buat pemantauan. Dan dia juga boleh bertukar menjadi white hat untuk membuat penambahbaikan. So kategori-kategori itulah yang kita kena kenal. Dan benda-benda itulah yang kita terapkan di Politeknik. Apabila pelajar masuk mempelajari dalam bidang cyber security, dia orang kena faham bahawa dalam istilah cyber security itu sendiri, dia kena faham kesemuanya sekali dan bagaimana untuk menjadi hacker dalam bentuk yang white hat yang ke arah kebaikan. Maksudnya, bila mereka berkeluar dan mempelajari subjek tentang cyber security, forensik dan sebagainya yang dapat membantu untuk mengatasi kelemahan yang ada dan juga membantu mungkin pihak berkuasa untuk mengesan penjenayah dan sebagainya. Itulah tujuan kita memasukkan elemen cyber security ke dalam subjek di bawah Diploma Teknologi Maklumat. Supaya graduan yang keluar nanti kan dia berupaya untuk membantu dari segi aspek keselamatan. Macam itulah. So kiranya hacker ni tak sepertinya jahat. Dia ada white, kayaknya kalau black ni kita kata hitam ni semua dikatakan sebagai jahat lah. White seorang yang baik. Grey tu yang kita kena betul-betul hati-hati sikit lah sebab tak payah hati-hati, kena betulkan niat. Kena betulkan niat sajalah. Kita syorkan you all macam saya cakap dalam kelas pun kan, you all kena set upkan mindset dia untuk menjadi white hat lah. White hat. Ya. Macam Sir sini sebagai pensyarah kan. Dan seperti kita tahulah, kita kan student dia. Dia pun bukan seorang hacker juga senang katakan. Apakah Sir pernah membuat satu jurnal ataupun pernah membantu institusi ataupun company-company dalam mencegah para hacker yang jahat ni? White hat lah tu. So untuk dalam bentuk edukasi kan, education terutamanya dalam bidang TVET ni. So pensyarah-pensyarah ni macam saya cakap, kami sendiri perlu buat reskilling dan upskilling. So untuk penambahbaikan berdasarkan teknologi semasa. So kita akan mempelajari kaedahnya. Dan dalam masa yang sama kita akan mempelajari bagaimanakah mengatasinya. Supaya ilmu tu kita dapat gerakkan dan kita dapat tanamkan ke dalam setiap jiwa pelajar-pelajar kita. Kan, supaya dia kena faham bahawa kalau berlakunya pencerobohan, apakah keburukan di sebalik pencerobohan tersebut? Kan, apakah penambahbaikan yang boleh dibuat? Kan, itu yang perlu difahami oleh semua pelajar yang mempelajari khususnya dalam bidang TVET. Maksudnya mempelajari kemahiran tu untuk penambahbaikan dan juga untuk memberikan keselamatan dan juga keuntungan bagi sesebuah negara. Iaitu yang kita kena setkan. Even kami pensyarah-pensyarah di sini pun kan, kita sentiasa berusaha untuk mencuba untuk memberikan yang terbaru kepada pelajar, teknologi-teknologi yang terkini untuk didedahkan kepada para pelajar supaya graduan yang terhasil tadi tu kan akan dapat support pelbagai agensi-agensi dalam negara kita lah. Kan, khususnya dalam bidang cyber security itu tadi. Baik. Jadi rasanya ni soalan terakhir kepada Sir. Itu dah habis dah lah stok kumpul tadi. Banyak soalan kat Sir. Soalan tapi kan masa juga mencuba kita. So kami pilih mana yang agak popular lah soalan tu. Yang duk cakap pasal ni kan. Jadi soalan yang terakhir kepada Sir, mungkin ada penonton-penonton yang berminat dengan IT tapi masih tak dapat ataupun masih tak menyambung pelajaran, mungkin Sir boleh terangkan para graduan SPM. Boleh terangkan bagaimana nak masuk dan bila tu. Baik. Untuk anak-anak pelajar yang di luar sana yang baru tamat SPM dan sebagainya, untuk peluang menyambung pelajaran di diploma, tak semestinya di Politeknik Metro Tasik Glugor, di semua diploma di seluruh negara dalam bidang di institusi politeknik. Untuk makluman, pengambilan masih dibuka untuk MyPoliCC sehingga 3 Februari. Ya, 3 Februari. So, boleh terus menghubungi politeknik berdekatan mengikut bidang-bidang yang diminati untuk pendaftaran bagi sesi 2 2024-2025 lah. Kayaknya masih buka lah. Dan kita sentiasa mengalu-alukan kalau ada sebarang pertanyaan dan juga sebarang keperluan untuk dibantu
untuk mereka bergelar juara lah di My Ha. Polisisi. Ah. Kan? Betul. Supaya sentiasa kita bersama-sama untuk masuk ke alam TVET ini, Ya. kan, untuk TVET. menjadi graduan yang sentiasa boleh membangunkan negara pada masa depan. So Jadi- Faiz, kita pun dah tak ada soalan. Ha. Sebab hampir kesemua tanya dah dekat Sir, dan Sir menjawabnya dengan Banyak baik. ilmu yang kita dapat ini. Banyak ilmu kita, banyak Ha, pengetahuan betul. yang sebenarnya kita tahu, kita tidak tahu tapi kita tahu hari ini juga. So para pendengar hari ini, kalau ada soalan ataupun ada kekeliruan, boleh saja terus ke mana-mana institusi politeknik ataupun PMTG sendiri untuk bertanya lebih dalam tentang kos kami ni. Ya. Ataupun boleh terus melayari My Polisisi, okay, untuk mendapatkan info-info berkenaan dengan kursus-kursus kemahiran yang ada lah, Ya. yang ditawarkan di Politeknik di peringkat diploma. Baik, jadi sebelum tu saya ucapkan terima kasih kepada Sir Azrul kerana Ya. lapang masa untuk bersama-sama kita Bersama. dalam podcast Sembang Santai Santai, Polisisi. Sisi. Okey, jadi itu saja Zik. Ya, itu saja pada hari ini. Terima kasih. Terima kasih kepada Dan- Ikon juga kerana sudi menemani saya pada hari ini juga. Baju sama ini ni. Bagi sama. Jadi baik itu saja. Terima kasih dan Assalamualaikum. Assalamualaikum. Bye. Bye.